Mariam? Asal ada pada aku? Hello? Azrul! Azrul! Anak kita! Anak kita si Sarah tu! Kena rasuk! Tolong datang! Datang cepat! Hah? Kena rasuk? Macam mana boleh kena rasuk ni? Astaghfirullahalazim. Manalah saya tahu? Saya dah suruh dah! Semua surat yang awak bagi tu. Salah awak kan? Mesti awak ada letak apa-apa dekat surat tu. Betul tak? Surat? Kenapa kau sorok semua surat tu? Aku bagi tu supaya dia tahu bahawa aku ni ayah dia. Supaya dia tahu kebenaran. Aku sayangkan dia. Letak tepi semua tu. Kau ada kat rumah kan? Sekejap lagi aku pergi. Ya. Saya dekat rumah. Cepat datang! Mana Sarah? Mana Sarah? Dekat dalam. Cepat, saya takut. Sarah? Sarah? Mana Sarah? Mana aku? Ya Allah. Tolong, saya tak tahu nak buat apa ni. Tak apa Mariam. Aku rasa aku boleh handle seorang ni. Better kau tunggu kat luar. Baik. Sarah. Ya Allah. Maafkan Mak Sarah. Apa nak buat ni? Sarah. Siapa kau? Ini ayah Sarah. Ayah? Sarah milik aku seorang. Kau berapa lah? Kau bukan Sarah kan? Kau berapa? Kau pergilah. Ini bukan Sarah. Kau berambus. Aku akan buang benda ni dalam bilik kau. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Mariam, mulai sekarang anak ini adalah tanggungjawab kita berdua. Baik. Saya akan jaga dia macam anak saya sendiri. Sarah, jangan cakap ibu tau. Jangan nakal-nakal. Nanti bila Sarah dah besar, ayah akan cari Sarah. Selamat tinggal Sarah. Alhamdulillah, anak kita Sarah dah okey. Tapi kan Mariam, kau perasan tak? Takkanlah suratnya aku tulis tu punca dia meracau. Alah, saya tahu. Saya tadi balik-balik je tengok kotak tu dah terbuka. Lepas tu racau-racau macam tu. Tapi kan, kau perasan tak tadi? Dia dah cakap benda-benda yang merepek. Awak sendiri dengar yang benda tu cakap Sarah tu anak dia.
Entah-entah